Kita lihat soalan 11. Okay, kita diberi log 9x tambah log 3x kuasa 2 per 2. Okay, langkah pertama, kita tak nak per 2 ni di bawah. Okay, kita tak nak per 2 ni, kita keluarkan dulu per 2. Okay, bila kita keluarkan 1 per 2 ni, okay, kita akan tinggal log 9x tambah log 3x kuasa 2. Okay, kita keluarkan dulu 1 per 2. Okay, kalau kita tak keluarkan, dia akan jadi susah lah. Okay, kita keluarkan dulu 1 per 2. Faktorkan, kita akan tinggalkan log 9x tambah log 3x kuasa 2 di dalam. Okay, jangan lupa bracket. Bracket ni mesti ada. Kerana 1 per 2 ni untuk kedua-dua. Okay, kemudian, okay, apa yang boleh kita buat? Kita akan satukan log. Kalau kita lihat, asasnya sama. Asasnya tidak ditulis, bermaksud asasnya adalah 10. Okay, bila asasnya sama, ada pula operasi tambah, kita boleh gunakan hukum log yang pertama. Okay, bila ada operasi tambah, dia akan menjadi M darab N. Okay, jadi samalah di sini, kita akan darabkan 9x darab dengan 3x kuasa 2. Okay, jadi kita akan dapat log 9x. Okay, saya letak bracket. Darabkan dengan 3x kuasa 2. Okay. Kemudian, kita tak nak 2 kali x ada. Nampak tak? Ada 9x darabkan dengan 3x kuasa 2. Kita tak nak. Kita nak tulis x ni sekali je. Jadi, kita boleh gunakan hukum indeks. Okay, hukum indeks cakap A kuasa 2, okay, darabkan dengan A kuasa 3. Bila asasnya sama adalah A, kuasanya akan boleh ditambahkan. Jadi, kita akan dapat A kuasa 2 tambah 3 sama dengan A kuasa 5. Okay, jadi sama juga di sini, kita ada asas yang sama. Asasnya adalah X. Okay, jadi kita boleh gunakan hukum indeks. Kita akan dapat X kuasa 1. Okay, yang pertama ni X je kan, bermaksud X kuasa 1 tambahkan dengan kuasa 2 lah. Okay, jadi 1 kuasanya 1 tambah 2. Okay, kemudian kita ada constant di depan ni lah. 9 dengan 3. Bila darab, kita darab seperti biasa. 9 darab 3, kita akan dapat 27. Okay, kuasanya saja. Hukum indeks ni kita akan gunakan untuk kuasanya. Apabila X darab X, kuasanya boleh ditambahkan. Okay, jadi kita akan dapat jawapan akhir 1 per 2 log 27 kuasa X1 tambah 2 akan dapat kuasa 3. Okay. Kemudian kita boleh selesaikan lagi. Okay. Yang 1 per 2 ni kita tak nak. Kita kembalikan kepada kuasanya. Okay. Seperti yang saya beritahu sebelum ni. Okay. Jangan lupa letak bracket dekat 27 X kuasa 3 ni perlu ada bracket. Kenapa kena ada bracket? Kerana 1 per 2 ni, okay, dia untuk kedua-duanya. Dia untuk 27 dan juga untuk X kuasa 3. Bukan untuk X kuasa 3 saja. Kalau kita tak letak bracket ni, kita terus tulis 1 per 2. Okay, bermaksud untuk X kuasa 3 je lah, bukan untuk 27. Okay, jadi kita perlu letak bracket, baru kita tulis 1 per 2. Okay. Kemudian kita boleh kembangkan lah. Kuasanya boleh darab masuk untuk 27 dan untuk X kuasa 3. Okay, jadi jawapan akhir kita akan dapat log 27 kuasa 1 per 2. Okay, X kuasa 3. Okay, 3 darab masuk kuasa ni. Okay, kita akan darab 3 dengan 1 per 2. Okay, kita akan dapat log 27 1 per 2 kita akan dapat set 27. Okay, set 27 kita akan dapat berapa kalau guna kalkulator? Set 20. Kita akan dapat 3 set 3. Okay, X 3 darab 1 per 2. Kita akan dapat kuasanya
3/2. Ataupun kita boleh juga tulis kuasa 1/5. Okey, ni jawapan akhirnya untuk soalan 11. Okey, kita lihat soalan 12. Okey, soalan 12 panjang sikit. Kita ada log XY. Okey, kita ada log XY tambah 2 log X per Y tambah 3 log Y per X. Okey. Jadi langkah pertama kita perlu buat apa? Kita perlu pindahkan yang depan ke yang depan, kembalikan kuasanya. Okey, jadi kita akan dapat, kita salin balik log XY tambah dengan log, okey, bracket jangan tertinggal, kurungan, okey, tambah dengan log Y per X kuasa 3. Okey, kita tak nak bracket ni. Okey, kita tak nak bracket ni. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita darab masuk kuasa. Okey, yang ni pun kita darab masuk kuasa. Okey, kita akan dapat, okey, kita kena adil lah, kita kena darab untuk atas, darab untuk bawah, darab untuk atas, darab untuk bawah. Jadi kita akan dapat X kuasa 2 per dengan Y kuasa 2 tambah dengan log Y kuasa 3 per dengan X kuasa 3. Okey. Okey, mengikut hukum, okey, bila kita ada operasi tambah, kita boleh gunakan hukum yang pertama. Okey, kita boleh gunakan hukum yang pertama. Bila ada log M tambah N, kita akan satukan menjadi log M darab N. Sama juga, kalau kita ada 2 kali operasi tambah, kita akan jadikan XY ni darab yang ini, darab yang ini. Okey, akan 2 kali darab lah. Kalau kita ada 4, sama juga, darab, darab, darab. Okey, jadi kita akan dapat log XY, okay, darabkan dengan X kuasa 2 per dengan Y kuasa 2. Okay, darabkan dengan Y kuasa 3 per dengan X kuasa 3. Okay, kemudian kita boleh selesaikanlah. Okay, kita selesaikan X dulu. Saya selesaikan X dulu. Okay, X ni kuasa 1. X ni kuasa 2. X ni kuasa 3. 1 per X kuasa 3. Okey, mengikut hukum indeks, okay, kalau kita ada X kuasa M, okey, darabkan dengan X kuasa N, okay, kita ada asas yang sama. Asasnya adalah, kita ada asas yang sama. Asasnya adalah X. Bila asas sama, kuasa akan ditambahkan. Sama juga, okey, di sini kita ada X darab X kuasa 2. Jadi kuasanya akan ditambahkan. Okey, yang di atas, yang di bawah, apa berlaku kalau dalam bentuk pecahan? Contohnya X kuasa M per dengan X kuasa N. Bila dalam bentuk pecahan, kuasanya akan ditolak. Okey, apa yang berlaku? Atas tolak dengan bawah. Jadi kita akan dapat X kuasa M tolak N. Okey, jadi di sini yang di atas akan ditambah, yang di bawah akan ditolak. Jadi kita akan dapat X kuasa 1 boleh tambah dengan 2 sebab di atas. Yang di bawah akan ditolak. Jadi tolak 3. Okey, untuk X. Selesai untuk X. Sama juga untuk Y. Y. Okey, Y dengan Y dengan Y. Okey, kita boleh guna hukum indeks. Okey, jadi kita akan dapat Y. Okey, kuasa 1 lah. Kalau tak tulis dia Y je, Y kuasa 1. Okey, yang kedua Y-nya di bawah kan? Okey, bila di bawah akan jadi tolak 2. Okey, yang ketiganya Y-nya di atas. Okey, Y kuasa 3. Bila di atas akan jadi tambah. Okey, kemudian kita selesaikanlah. Kita akan dapat log X kuasa 1 tambah 2 tolak 3 X kuasa kosong. Y kuasa 1 tolak 2 tambah 3, kita akan dapat Y kuasa 2. Okay. X kuasa kosong, apa-apa saja yang kuasa kosong akan dapat
1. Jadi jawapan akhir adalah log Y kuasa 2. Kita juga boleh pindahkan kuasa ke depan. Okey, kita akan dapat jawapannya 2 log Y. Okey, inilah jawapan akhir. Soalan 13, diberi log 9x tolak 3 tolak dengan log 3x tolak 1. Okey, bila kita ada 2 log, okey, operasi yang boleh kita lihat di sini adalah operasi tolak. Okey, jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh terus gunakan hukum yang kedua. Itu bila kita ada log M tolak N, kita boleh satukan dalam bentuk M per N, di mana M akan berada di atas dan N akan berada di bawah. Okey, jadi kita akan selesaikan yang ini. Okey, jadi yang di atas siapa? Di atas 9x tolak 3. Yang di bawah adalah 3x tolak 1. Okey, kita lihat, kita boleh permudahkan lagi ke? Okey, kita dah tak boleh permudahkan. Okey, jadi inilah jawapan akhirnya. Okey, soalan 14. Okey, kita diberi log x kuasa 2 tolak 1 tolak dengan log x tambah 1. Okey, apa yang boleh kita lihat? Hukumnya, operasinya adalah tolak. Okey, bila kita diberi operasi tolak, sama juga kita akan gunakan hukum yang kedua. Okey, bila ada tolak, kita akan satukan log membentuk M per N. Okay, jadi macam ni kita nak selesaikan. Okey, kita akan dapat log x kuasa 2 tolak 1 berada di atas, di bawah x tambah 1. Okey, kita boleh permudahkan lagi ke? Okey, kita kena ingat, okey, di sini bila kita ada, okey, saya highlightkan yang atas ni. Okey, kita ada x kuasa 2 tolak 1. Okey, kita boleh permudahkan lagi kerana okey, x kuasa 2 tolak 1 adalah sama dengan a kuasa 2 tolak b kuasa 2. Okey, kita kena ingat ada satu lagi hukum di mana bila kita ada a kuasa 2 tolak b kuasa 2, dia akan sama dengan a tolak b, a tambah b. Okey, jadi bila kita ada x kuasa 2 tolak 1, dia sama dengan x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Sama tak dengan ni, a kuasa 2 tolak b kuasa 2? Samalah. Ada kuasa 2 tolak dengan kuasa 2. Okey, jadi kita boleh faktorkan dia menjadi x tolak 1, x tambah 1. Okey, ingat kalau kita ada bentuk a kuasa 2 tolak b kuasa 2, kita boleh faktorkan dia menjadi a tolak b, a tambah b. Okey, sama dengan soalan kita ada x kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Jadi kita boleh pecahkannya menjadi x tolak 1 darab dengan x tambah 1. Okey, kenapa kita perlu pecahkan? Okey, saya akan tunjuk di sini. Okey, kita pecahkan yang atas akan dapat x tolak 1, x tambah 1. Kenapa kita perlu pecahkan? Kerana di bawah kita ada x tambah 1. Okey, bila kita pecahkan x kuasa 2 tolak 1 ni menjadi x tolak 1 dan x tambah 1, kita boleh permudahkan. Okey, jadi kita dah tak adalah x tambah 1 ni. Jadi bila dapat soalan, okey, bila kita selesaikan soalan, sambil kita selesaikan, kita perlu lihatlah beberapa benda yang perlu kita tahu. Okey, jadi kita akan dapat jawapan log x tolak 1. Okay. Saja untuk soalan yang kita bincangkan. Okay. Kita jumpa lagi dalam perbincangan seterusnya. Terima kasih.